Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk kali ini saya nak berkongsi satu kes yang saya baru terima. Uh, Baru-baru ni saya dapat call daripada seorang isteri minta diambil suaminya di rumah kerana suaminya dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Kata si isteri, suami dia ni ketagih dengan ubat-ubatan. Ubat-ubat ni dia beli di farmasi. Ada juga yang ubat yang dia beli secara online. Kemudian dia akan sulam dengan ubat batuk. Okey, pada malam kejadian tu, suami dia ambil 3 jenis ubat. Setiap jenis ubat, suami dia makan 1 papan. 3 jenis ubat maknanya 3 papan. Kemudian dia minum ubat batuk. 1 botol ubat batuk. Jadi isterinya tunjukkan kepada saya gambar 3 papan ubat tu. Kemudian botol ubat batuk. Ketika kami sampai di rumah, kami pergi. Sampai di rumah, kita tengoklah klien tu dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Kita tampar-tampar muka dia, kita gegar-gegar badan dia pun dia tak sedar, dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Mari kita saksikan gambar dia. Itulah gambar dia. Macam mana keadaan dia terbaring atas sofa dalam keadaan tidak sedarkan diri. Kata isteri dia, dia ni memang duduk beza bilik. Dia duduk bilik asing. Dia suka berkurung dalam bilik. Dia buat kerja pun, buat kerja melalui handphone. Saya tahu tak pasti apa kerja dia. Tapi kata isterinya, isteri dia pun tak pasti apa kerja dia, tapi dia akan buat kerja melalui handphone dan duit masuk ke dalam akaun online. Daripada akaun online itulah dia beli ubat-ubat tersebut melalui online sampai ke rumah, ataupun dia akan keluar pergi ke farmasi untuk dapatkan ubat-ubat tu. Kata isteri dia, benda ni dah berlarutan sangat lama. Sehinggalah pada malam kejadian tu, keadaan suami dia sangat-sangat teruk bagi dia, dalam keadaan terbaring tak sedarkan diri di rumah mertua, maknanya di rumah ibu bapa isteri. Isteri dia kata selama ni dia merahsiakan masalah suami dia, perbuatan suami dia daripada ibu bapanya. Tapi bila berlaku di rumah ibu bapa isteri tadi, sehingga mak bapa isteri ni rasa bimbang lah tengok keadaan menantu dia macam tu dan minta dibuat sesuatu. Oleh kerana itulah isteri dia berhubung dengan kami, minta kami pergi ambil di rumah, tengok macam mana keadaan dia. Dan Alhamdulillah kita pergi juga malam tu ambil dia, bawa ke tempat kita. Esoknya kita sampai di rehab kita pukul 12.30 malam. Esoknya pukul 4 petang barulah dia dalam keadaan sedar. Yang klien tadi dia terlibat dengan masalah penyalahgunaan bahan ataupun substance abuse. Jadi kita kena faham, kita minta isteri-isteri, ibu bapa kena faham. Penagihan ini bukanlah kepada penagihan dadah saja, bukan penagih ganja, ais ataupun syabu, heroin, pil-pil ekstasi dan seumpamanya sahaja. Tapi substance abuse ni termasuk juga air ketum, termasuk juga petrol, gam, termasuk juga ubat-ubatan yang daripada farmasi itu juga. Kalau disalahgunakan, itu termasuk dalam ketagihan ataupun penagihan
bahan ataupun substance abuse. Dan melalui undang-undang AADK yang baru dipinda pada tahun lepas, dimasukkan berkenaan dengan penyalahgunaan bahan ataupun substance abuse. Jadi kalau sebelum ni macam ketum tak ada di bawah undang-undang, dia letakkan di bawah akta racun. Tetapi pada pindaan undang-undang AADK yang baru diluluskan tahun lepas, dia dimasukkan dalam penyalahgunaan bahan. Banyak benda yang dimasukkan dalam di bawah penyalahgunaan bahan. Jadi kita minta ibu bapa, ahli keluarga, isteri-isteri kena pantau dan faham, kena pantau ahli keluarga masing-masing, suami masing-masing, dan kena faham penagihan bukan sekadar penagihan dadah, tetapi juga adalah penagihan bahan, penyalahgunaan bahan. Jadi saya harap melalui video ini dapat memberi sedikit kefahaman kepada keluarga. Dadah, penyalahgunaan dadah tu bukan sekadar dadah-dadah konvensional, tetapi termasuk juga vape, mushroom, termasuk juga petrol, gam, ketum, dan juga ubat-ubatan yang boleh didapat di farmasi. Okey, setakat tu dulu untuk kali ini. Seperti biasa, hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk mati. Kerana mati adalah pintu untuk kehidupan yang kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.